Hi guys, so hari ni I nak masak ikan merah masak sup. Sup ikan merah. Betul. So I selalu basuh guna, tak tahu lah orang tua-tua dulu cakap, I dah tak ingat dah. Tapi kalau you nak tanya, tanyalah nenek I. Nenek I dekat dalam kubur lah tanya. So macam biasa, panaskan minyak. Lepas tu kat sini ada bawang putih, bawang merah. Lepas tu ada halia dengan ni akar sup rasanya, daun sup. So korang tumis je. And then ada daun salam. Alamak, cepat betul lah kau ni. Daun salam, kayu manis, and then sup buncut, and then keras buah petala benda. Apa tak, lupa lah. Korang set sendirilah. I tahu benda tu untuk masak. So yang ni black pepper. Jangan beli black pepper tu susah gila nak keluarkan dia. Korang blend je lah. Beli biji hitam tu. Tu masukkan ikan. Ikan ni I potong lah, sebenarnya besar sangat. So masukkan tomato ni sebenarnya tak makan pun, saja letak kenyang lah sekejap. I sebenarnya demam hari ni kalau dengar macam suara ayam. Banyak betul garam I letak. Tak adalah, tak banyak pun sebenarnya. Okay lah, itu saja. I rasa tak boleh kejar lah buat voice over sambil ni. Macam mana orang boleh buat? Okay guys, mencuba. I rasa menu ni korang tengok je lah orang lain masak. I just nak bagi korang idea je. Besar betul tomato tu. Bye, love you.